Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu kembali dalam segmen Weekly Market Analysis untuk hari ini 11 Mei 2026. Jadi pertama sekali again minta maaf, dah hampir 6 bulan rasanya saya tak buat video untuk perkongsian dengan kawan-kawan sebab saya ada projek iaitu saya membangunkan application saya sendiri dan alhamdulillah projek itu dah pun siap. Dan maybe saya juga akan kongsikan dengan kawan-kawan bagaimana kawan-kawan boleh gunakan app ini. App ini ialah basically kita ada AI professional analyst di hujung jari kita. Kita boleh minta dia analyze apa juga pasaran dan dia boleh analyze pasaran ini dalam masa seminit, 2 minit, siap dengan dekat mana entry, dekat mana stop loss, dekat mana take profit, kemudian apakah reasoning dia dari sudut fundamental, technical, sentiment, geopolitik, semua saya dah siapkan dan kawan-kawan boleh gunakan secara percuma saja dan make sure tengok video ini sampai habis, saya akan kongsikan caranya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan segmen kita pagi ini. Jadi yang pertama sekali ialah perkembangan pagi tadi yang mana Trump biasalah ini pakar deal dunia, nampaknya gagal lagi membuat deal dengan Iran dan kenyataan dia pagi tadi ialah dia tak setuju dan dia tak suka dengan tawaran daripada Iran. Ini menyebabkan pasaran pagi tadi terutamanya WTI oil naik 3%, hampir mencecah kembali ke paras $100 disebabkan dengan isu geopolitik antara Iran dengan US dengan Israel ini. Jadi Selat Hormuz kembali meningkat dia punya premium risk. Jadi disebabkan dengan itu kita dapat melihat bahawa risk off kembali mewarnai pasaran dan dollar index gold mungkin akan mendapat sokongan daripada perkembangan ini di samping daripada of course WTI sendiri dan US Technology 100, Bitcoin mungkin lebih sensitif dan mungkin akan mendapat impak yang negatif daripada perkembangan pagi tadi. Tapi seperti biasa kita juga sedia maklum Trump ini memang gila dan dia boleh berubah apa dia punya kenyataan, apa yang dia cakap, semua akan boleh berubah daripada minit ke minit. Jadi ini adalah sesuatu uncertainty yang kita kena terima dalam pasaran pada waktu ini. Jadi untuk pada masa ini nampaknya WTI telah pun meningkat hampir ke $100 dengan paras support yang ada di paras 96 dan $97. Jadi buyers kita pada pagi ini dan masa ini masih lagi bullish untuk WTI sekiranya harga WTI mampu kekal di atas $100. Jadi untuk setup lebih kurang kita boleh jangkakan long daripada paras ini maybe sehingga ke paras $104 ataupun $105 untuk WTI. Seterusnya untuk minggu ini kita akan ada data CPI, data inflation yang akan dikeluarkan oleh US pada 12 Mei. Jadi ini adalah data yang sangat penting yang diperhatikan oleh investor, trader dan lebih-lebih lagi Federal Reserve lah. Jadi ini akan menentukan ke manakah hala tuju Federal Reserve yang mana sekiranya kita dapat melihat angka CPI yang lebih meningkat, lebih panas, kita boleh menjangkakan dollar index akan meningkat. Jadi ada kemungkinan juga pada pandangan saya mungkin CPI akan meningkat seperti mana yang kita tahu, peningkatan dalam harga makanan, peningkatan dalam premium insurance, kemudian peningkatan juga dalam minyak, natural gas, semuanya meningkat disebabkan oleh peperangan Iran, US, Israel ini. Jadi berkemungkinan besar kita akan mendapat CPI yang lebih tinggi. Jadi ini mungkin akan mendorong dollar index untuk meningkat dengan lebih tinggi juga. Jadi kita akan perhatikan dollar index iaitu dollar index berada di paras 98.3 dan paras sokongan ialah di paras 97.5. Seterusnya pandangan saya lebih cenderung untuk peningkatan bullish untuk dollar index sekiranya angka CPI yang dikeluarkan melebihi expectation, mungkin kita boleh melihat dollar index memecahkan paras resistance 98.3. Jadi kita akan lihat bagaimanakah pengumuman CPI esok. Dengan pandangan saya pada masa ini berkemungkinan besar angka CPI adalah lebih panas dan boleh menyebabkan dollar index mencatatkan kekuatan selepas pengumuman CPI esok.
Alright, seterusnya seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan membuat analisis pasaran menggunakan aplikasi yang telah saya bina sendiri, iaitu Quantica. Kawan-kawan boleh mendapatkan maklumat yang lebih detail di quantica.my. Okey, jadi kita akan analyze untuk pasaran kegemaran ramai, pasaran gold. Jadi saya telah membuat setup, kita akan gunakan chart 4 jam dengan entry agresif, memilih both sama ada trend following ataupun trend reversal dengan modal 10,000 risk 1%. Jadi kita akan masukkan untuk pasaran gold. Okey. Alright, jadi kat sini kita kena pilih lah, sebab pasaran mana-mana instrumen ni sebenarnya dia ada banyak sub instrumen. Contoh macam gold, ada ETF, ada futures, ada CFD, cash market dan sebagainya. Jadi untuk gold kita akan pilih untuk forex.com. Jadi lebih dan seterusnya dan sekarang kita dapat lihat AI sedang membuat analisis. Kebiasaannya mengambil masa sekitar 1 minit sehingga 1,5 minit. Jadi saya akan pause pada masa ini dan saya akan tunjuk kembali apabila analisis ini telah hampir siap. Okey, tadi stage 1 vision interpretation dah siap. Sekarang kita memasuki stage 2, iaitu AI akan membuat trade proposal, trade plan untuk pasaran gold untuk 4 hour time frame yang kita telah set tadi. Dan sekarang ia akan membuat advisory, akan membuat sintesis untuk keseluruhan proposal ini. Okey, dan seterusnya sebelum kita tengok hasil keputusan analisis ini, akan ada risk notice yang kita kena faham bahawa ini adalah educational, bukan financial advice. Result tidak guaranteed dan kita boleh kerugian wang, serta AI tak perfect, AI boleh buat kesilapan. Dan seterusnya barulah hasil daripada analisis ini dikeluarkan. Jadi kita dapat melihat dekat sini daripada sudut entry plan, Quantica bagi kita buy limit di paras harga 4,660 sehingga paras 4,700 dengan paras stop loss di paras 4,650, TP1 4,764, TP2 4,900, 4,890, TP3 5,020. Jadi ini adalah cadangan untuk TP dan stop loss yang telah disediakan oleh Quantica. Dan seterusnya kita juga boleh melihat kenapa Quantica memberikan paras entry, paras stop loss ini. Di sini kita dapat melihat entry stage 1 interpretation identifies the current position as the end of wave 2 of 3, anticipating wave 3 of 3 up. Maksudnya Quantica menjangkakan akan berlaku kenaikan untuk wave ketiga yang lebih tinggi daripada sini. Seterusnya dia juga akan explain kenapa paras stop loss di paras 4,650, kenapa target TP1 di paras 4,764. Semua akan di-explain dengan detail di sini. Bukan itu saja, kita juga boleh melihat daripada sudut faktor-faktor lain seperti faktor micro fundamentals yang juga memberikan pandangan long. Kemudian Eco ini adalah sentimen juga memberi pandangan long. Kemudian Agent Atlas memberi pandangan untuk makro juga long, dan daripada sudut geopolitik juga memberi pandangan long. Jadi semua agent AI ini memberikan pandangan long. Sebab itu kita dapat lihat ini adalah trade plan grade A untuk gold pada waktu ini untuk time frame 4 hourly. Jadi bukan itu saja, kita juga boleh baca dengan lebih detail berkenaan dengan wave structure, thesis, structure proof, dan juga ada pelbagai lagi details yang kawan-kawan boleh dapat daripada sistem Quantica ini. Alright, jadi untuk penutup, bagi kawan-kawan yang berminat untuk menggunakan Quantica, kawan-kawan boleh gunakan secara percuma saja. Link saya sediakan di bawah video ini. Cuma untuk yang percuma, dia ada limit lah daripada sudut berapa kali boleh digunakan dalam masa 1 minggu. Walau bagaimanapun, akan ada trade analysis percuma yang dihantar ke email tuan-tuan setiap hari sebelum sesi London Open. Jadi make sure kawan-kawan register secara percuma. Register menggunakan Google Login saja, tak sampai 1 minit. Kawan-kawan boleh menggunakan software Quantica ini untuk membantu kita membuat analisis pasaran yang begitu kompleks dalam hanya 1 minit sehingga 1 minit setengah sahaja. Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.